Pernah tak anda terfikir, macam mana seorang bayi yang tak tahu apa-apa tiba-tiba boleh bercakap? Tanpa guru, tanpa buku, mereka berjaya kuasai satu sistem yang sangat rumit, iaitu bahasa. Ini kan adalah salah satu misteri terbesar dalam sains. Jom kita sama-sama terokai perjalanan yang menakjubkan ini untuk faham macam mana minda kita berfungsi. Inilah soalan cepu masnya. Macam mana keajaiban ni boleh terjadi? Dah berpuluh-puluh tahun, para pemikir terhebat cuba nak rungkai teka-teki ini. Dan jawapan mereka melahirkan beberapa teori yang bukan sahaja menarik, tapi kadang-kadang sangat bertentangan antara satu sama lain. Okey, cubaan saintifik besar yang pertama untuk selesaikan misteri ini datangnya daripada teori behaviorism. Teori ini fokus 100% pada persekitaran, ideanya mudah. Kita belajar bahasa sama macam kita belajar kemahiran lain, contohnya macam belajar naik basikal. Jadi, menurut golongan behaviorist, otak bayi ini ibarat sekeping kertas kosong. Atau macam span. Ia serap apa sahaja yang ada di sekelilingnya. Tak ada apa-apa yang dah siap terpasang dalam otak tu. Semuanya dipelajari melalui pengalaman. Kalau kita tengok proses ni kan, nampak macam mudah sangat. Ia cuma satu kitaran yang berulang-ulang. Ada rangsangan, macam nampak apple. Ada tindak balas, budak tu cuba sebut apple. Lepas tu ada ganjaran, mak ayah puji. Ulang proses ni ribu-ribu kali dan wala, anak tu pandai bercakap. Begitulah teorinya. Tapi betul ke ia semudah itu? Kemudian, muncul satu perubahan besar dalam cara kita berfikir. Ramai yang mula ragu-ragu dengan idea kertas kosong ni. Mereka kata, bahasa ni terlalu kreatif, terlalu kompleks untuk sekadar ditiru. Jadi, tumpuan pun mula beralih dari dunia luar kepada apa yang sebenarnya berlaku dalam otak kita. Petikan ni yang diilhamkan oleh pemikir hebat Noam Chomsky memang kena tepat pada sasarannya. Cuba anda fikirkan, kita semua boleh bina ayat yang kita tak pernah dengar pun sebelum ni. Macam mana benda tu boleh jadi kalau kita cuma meniru? Ini buktinya mesti ada sesuatu yang lebih mendalam sedang berlaku. Dekat sini kita boleh nampak perbezaan paling ketara antara dua pandangan ni. Satu pihak kata minda kita kosong dan persekitaran yang bentuk kita. Pihak lagi satu pula kata, tak, kita lahir-lahir je dah ada satu set peraturan bahasa dalam kepala. Ini memang satu revolusi pemikiran. Inilah idea utama teori mentalism. Chomsky kata, kita semua ada benda yang dipanggil LAD ni. Bayangkan ia macam satu pelan tindakan tata bahasa universal dalam otak kita. Bila kita dengar orang bercakap, pelan tindakan ni diaktifkan. Jadi kita bukan belajar dari kosong, tapi kita cuma mengaktifkan apa yang dah sedia ada. Okey, ada satu lagi pandangan dari kamp yang sama iaitu kognitivisme. Teori ni kata bahasa tak boleh wujud sendiri. Sebaliknya, keupayaan kita nak berbahasa ni berkait rapat dengan perkembangan otak kita secara keseluruhan. Contohnya macam mana kita nak guna perkataan semalam kalau kita tak faham pun konsep masa lalu. Logik kan? Okey, so kita dah tengok dua kamp yang berbeza. Satu kata persekitaran, satu lagi kata otak. Sekarang, jom kita tengok macam mana dua idea ni mula digabungkan untuk bagi kita gambaran yang lebih seimbang dan lengkap. Senang cerita, teori interaksionalis ni kata dua-dua pihak ada betulnya. Ya, mungkin betul kita lahir dengan kebolehan semula jadi dalam otak, tapi kebolehan tu takkan jadi apa-apa kalau tak dihidupkan melalui interaksi dan perbualan dengan orang sekalian. Bahasa tu sendiri lahir daripada dialog antara kanak-kanak dengan dunianya. Dan konstruktivism, ia bawa idea ni selangkah lagi ke depan. Ia tekankan peranan aktif kanak-kanak tu sendiri. Mereka bukan macam span yang pasif. Sebaliknya, mereka ni macam saintis kecil yang sentiasa bereksperimen dengan bahasa. Buat silap dan dari situ mereka bina sendiri sistem bahasa mereka. Jadi apa persamaan semua teori sosial ni? Inilah dia. Poin utamanya ialah kita dah tak tengok kanak-kanak sebagai penerima yang pasif. Sebaliknya, mereka adalah peserta yang sangat aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Dan dalam hal ni, interaksi adalah kunci segala-galanya. Okey, kita dah cakap pasal teori-teori besar, kenapa dan apa. Tapi, macam mana sebenarnya proses ni berlaku dari segi mekanikalnya? Di sinilah bidang psikolinguistik masuk. Ia bukan satu lagi teori untuk berlawan, tapi ia adalah bidang sains yang kaji proses sebenar yang berlaku dalam otak. Kira macam ni lah. Psikolinguistik ni bagi kita kanta pembesar untuk tengok apa yang betul-betul terjadi dalam otak bila kita berbahasa. Ia guna eksperimen, guna pengimejan otak untuk uji semua idea daripada teori-teori yang kita bincangkan tadi.
Dan inilah antara misteri-misteri yang beri kecuba rungkai. Mereka nak tahu mekaniknya, macam mana perkataan disimpan, macam mana ayat diproses sepantas kilat. Mereka cuba ubah teori-teori abstrak ni menjadi sesuatu yang kita boleh uji dan lihat sendiri. Jadi, lepas semua perdebatan ni, mana satu yang betul? Sebenarnya, hari ini kita dah tak perlu pilih satu pihak saja lagi. Pemahaman moden kita jauh lebih menyeluruh, ia gabungkan semua sekali. Metafora permainan ini memang cantik kan? Sebab ia bukan lagi soal alam semula jadi lawan pemeliharaan. Sebaliknya, kita ambil benang-benang terbaik dari setiap teori. Biologi, pemikiran kognitif, persekitaran sosial dan kita jalin semuanya untuk hasilkan satu gambaran yang jauh lebih lengkap. Dan carta ni memang jelas tunjukkan semuanya. Anda perlukan keempat-empat bahagian ni. Anda perlukan hardware biologi dalam otak, anda perlukan software kognitif untuk proses maklumat, anda perlukan data dari persekitaran sosial dan yang paling penting, anda perlukan interaksi aktif untuk sambungkan semuanya. Okey, sebelum kita habis, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan untuk difikirkan. Dalam usaha kita nak bina mesin atau AI yang boleh bercakap, kita sebenarnya terpaksa jawab soalan-soalan paling asas tentang macam mana kita sendiri belajar. Mungkin dalam usaha membina minda buatan, barulah kita akan faham sepenuhnya tentang minda kita sendiri. Sesuatu untuk kita renungkan.